Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Ramai yang dah lupa dah benda ni. Ramai yang dah lupa dah buah ni. Cuba hampa tengok betul-betul. Yang Kak An duk tanya ni, ramai yang dah lupa dah yang ni buah apa. Dulu-dulu siapa yang biasa makan buah beretam? Yang ni lah buah beretam. Okey, orang yang buat yang ambil akak beretam pun tak ada komen apa-apa no. Yang ni adalah buah beretam. Yang ni bunga beretam. Bunga beretam no. Daun beretam ni. Daun beretam ni kita buat atap. Buat atap. Orang dulu-dulu pakai daun beretam. Daun beretam dengan daun rembia, daun hitam, daun beretam lagi padu. Dia tahan lama. Jadi buah dia yang di dalam ni kita boleh makan. Dia lembut macam buah naung yang muda no. Tengok Pak Uda kita nak buat apa ni dengan bunga-bunga beretam ataupun buah beretam. Sesiapa yang biasa makan buah beretam, sesiapa yang tahu khasiat buah beretam, akak beretam, tolong komen. Yang Kak An suruh teka tu adalah pokok beretam, buah beretam, bunga beretam. Yang dekat Kak An banyak. Siapa yang nak? Tolong komen. Nak? Jumpa lagi dengan Kak An. Assalamualaikum.